Abang pergi kerja dulu Yelah, baik-baik bang ni, ibu nak tanya. Abang tu, pasal beasiswa tu, abang dah dapat tak? Belum dapat lagi ibu. Nanti kalau dah dapat, abang bagi tahu. Ibu jangan risau. Abang ada duit simpanan sikit untuk sama belajar nanti. Yelah bang. Abang minta diri dulu Yelah, kerja baik-baik tau bang. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau pemudahkanlah urusan anakku, ya Allah. Ibu, Ada dia buat tabur sendiri ni. Ampun, anak ibu ni dah pandai ni menabung duit pula. Tengok, ibu tengok. Dah penuh tak? Dah separuh ni. Pandai anak ibu ni. Nanti kumpul banyak-banyak. Boleh pergi belajar Betul? Setiap pagi sebelum mentari terjaga. Tak, maaf tau. Hari ni lambat sikit lah bang. Maaf tau bang. Ya. Banyak barang yang dah beli yang adalah terlambat. Adik. Order air apa tu? Nak air apa? Teh tarik panas satu 2. Dua. Dah adik Kak, mana ni kak? Tolong tak teh tarik. tadi Salah buat ni kak. Teh tarik kak. Lain kali catat lah. PJ elok lah. Okey, akak minta maaf. Ni akak buat yang baru lah. Cepat. Orang lagi kerja ni. Aduh. Tahu, akak minta maaf sangat je akak buat yang baru. Allah. Kali catat kak. Tolong kata. Ni lah kedai Melayu. Antara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya. Tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap banyak kejadian yang Ni gaji untuk hari ini ya. Terima kasih kak. aksi suasana asyik, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran meski mesranya kecil-kecilan.
Akak. Bang, bang tolong bang. Saya tak tahu. Sabar, kita call ambulans dulu. Boleh? Call Kita ambulans, call bang. ambulans. Alright? Bang cepat bang. Minta maaf tu lambat. Kamu lambat lagi ni. Dah. Nak kat mana? Ni bawa ke depan tu. Susun sekali tu Tu daging kat yang baru tu. Buka lah yang baru. Apa mak kamu sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk pun dah lama tak berjumpa dengan mak kamu tu. Tak apalah. Kamu habiskan potong ni semalam punya ni. Habiskan potong atau ambil yang barunya. Alright. Ni roti baru tu. Okey bang, siap bang. Berapa bang? Okey tak? Okey, terima kasih bang. Ni nak kena bagi tahu ibu malam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon padamu, ya Allah. Janganlah kau bawa rasa yang tertangguh ini kepada anakku, ya Allah. Aku mohon padamu, permudahkanlah jalan hidupnya. Berikanlah dia kehidupan yang lebih baik. Makbulkanlah doaku ni, ya Allah. Amin. Amin. Ibu. Abang, Ibu tengok kan. kenapa dia bang? Surat. Ibu suruh buka. Cepat buka.
Abang. Abang dah dapat. Abang dah dapat. Alhamdulillah. Ibu, abang janji abang akan pegang janji abang untuk bahagiakan ibu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Allah makbulkan doa ibu. Alhamdulillah ibu. Abang dah datang balik. Sini kejap ziarah ibu. Abang dah habis dikri dah ibu. Abang pun sekarang dah dapat kerja bagus.